Ini ada dua musibah yang akan berlaku kalau lelaki korang tu hisap rokok dalam rumah. Kalau korang rasa dia seorang, dia yang tanggung risiko rokok tu, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab ujung video ni ada cara untuk kurangkan risiko anak dan keluarga korang jadi mangsa walaupun korang langsung tak merokok. Sebelum tu korang follow dulu supaya tak terlepas info rokok dekat akaun ni. Korang like dulu, share dulu supaya ramai orang belajar juga. Nombor 1, second hand smoker. Ini ramai orang pernah dengar lah, tapi ramai orang buat tak tahu je. Bila suami korang hisap rokok dalam rumah, asap tu dia bukan masuk paru-paru dia je tau. Macam korang isteri hidu, anak korang hidu, mak ayah yang datang rumah korang pun hidu juga. So analogi dia mudah. Kalau ada orang kentut dalam bilik tertutup kan, kau tak kentut pun kau tetap dapat bau dia, betul tak? Beza dia, asap rokok ni dia jauh lebih lama, lepas tu dia lebih banyak bahan toksik tau. Nombor 2, third hand smoker. Yang ni ramai lah orang tak tahu. Lepas rokok tu padam, ramai ingat bahaya dia dah habis tau. Sebenarnya tak. Sisa asap rokok tu boleh melekat dekat baju, langsir, sofa, cushion, tilam, malah kulit rokok tu sendiri pun boleh. Macam contoh minyak masak yang melekat dekat dinding dapur tu kan, walaupun dah habis masak, kesan dia still ada juga. Sebab tu kadang-kadang anak korang tak hisap rokok pun, tak duduk sebelah orang merokok pun, tapi dia masih terdedah tau dengan sisa bahan daripada rokok tu. Kalau macam korang perempuan kan, kena ambil bahagian juga untuk hentikan normalisasi rokok ni dalam korang punya family. So kalau kau nampak lelaki merokok, kau kena tunjuk yang kau tak suka benda tu, walaupun kau dah pernah tegur banyak kali. Tak kisah kau merajuk ke, tarik muka ke. Tapi yang pelik je, bila kau tak dapat kunafah, pandai pula kau merajuk. Kau tak dapat perhatian, pandai pula kau tarik muka kan. Tapi bila lelaki korang hisap rokok depan mata, kau buat tak tahu je. Kau buat benda tu macam normal pula. Jadi kalau korang nak bantu dia berubah kan, kau jangan bagi langsung signal yang rokok tu boleh diterima dalam keluarga korang tau. So kena tunjuklah secara konsisten yang kau tak suka rokok ni. Kalau kau nak tolong dia berhenti pun, kena konsisten juga. So aku nak tahu jugalah pasangan kat luar sana kan, kalau korang punya suami hisap rokok, korang benarkan dia merokok dalam rumah ataupun dah lama larang? Cuba korang komen.